Jenazah guru Allahyarham Hassan Shazali 52 tahun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kedai Menanti Pasir Putih pada jam 9.10 malam tadi. Urusan pengebumian berjalan lancar dan dihadiri hampir 50 individu termasuk ahli keluarga serta kenalan terdekat yang hadir bagi penghormatan terakhir. Terdahulu solat jenazah Allahyarham diimamkan oleh anak sulungnya Amir Haziq Hassan 24 tahun. Suasana hibah menyelubungi kawasan tanah perkuburan ketika ahli keluarga dilihat sebab sepanjang urusan pengebumian dijalankan. Kakak Allahyarham Rohani Ghazali 63 tahun berkata direda dengan pemergian adik lelakinya itu. Menurutnya, kubur arwah terletak bersebelahan dengan kubur arwah ayahnya Shazali Mat Daud 81 tahun. Dalam kejadian kira-kira 5.30 petang Jumaat lalu, seorang guru dan bakal isterinya maut selepas kenderaan utility sukan SUV yang dinaiki mereka terbabas ke dalam gaung di kilometer 52 Jalan Kuala Jeneris Sungai Gawi Aring, Bukit Kawah, Terengganu. Kemalangan dipercayai berlaku ketika kedua-dua mangsa dari arah Hulu Terengganu menghala ke Gua Musang telah melalui jalan berkenaan yang ditutup akibat tanah runtuh. Kejadian itu menyebabkan kedua-dua mangsa tercampak keluar dari kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nur Atirah Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.